Rupanya angin dalam badan ni senang je nak hilang. Ini cerita mak aku. Dulu hampir setiap malam mak mengadu badan tak sedap. Perut rasa penuh. Nak sendawa tak lepas. Nak kentut pun tak keluar. Kadang senak dia naik sampai dada, kadang mencucuk dekat bawah perut. Pinggang pun rasa berat. Mak bukan jenis suka mengadu. Tapi bila angin naik, dia cuma duduk diam dan tarik nafas panjang. Urut memang pernah buat, lega sekejap. Lepas tu ulang balik. Hari-hari sama. Bangun pagi dengan perut sebu, tidur malam pun tak tenang. Sampai satu hari aku ternampak video pasal cara orang dulu buang angin dalam badan guna herba semula jadi. Aku pun cari dan baca. Rupanya ada gabungan herba seperti ubi permaisuri, akar manis dan habbatus sauda yang dirumus dalam Ratu Bidani. Sebagai ikhtiar untuk masalah angin dalam badan wanita, aku belikan untuk mak. Minggu demi minggu, mak kurang mengeluh. Sendawa makin mudah lepas. Perut tak lagi terlalu keras. Dan yang paling aku perasan, malam-malam mak dah tak bangun sebab sesak. Kalau kau atau orang yang kau sayang selalu terseksa sebab angin tak keluar-keluar, cubalah Ratu Bidani ni. Sekarang Ratu Bidani tengah ada promosi 60%. Barang sampai baru bayar pun boleh tekan beg kuning sekarang.